Saya nak tanyalah, apa hukumnya orang bertatu tapi nak solat? Dah bertatu solat. Sah ke solat tu? Sebab kalau nak ambil wuduk nak kata jatuh sentuh kat kulit mestilah tak kan? Nak saya kalau ada contoh saya suruh dia berdiri. Kalau contoh Tak perlu. Sebenarnya macam ni lah. Kalau ada tatu sah solatnya. Tapi kita janganlah tengok pada orang yang ada tatu yang nak datang solat. Sebab ada orang yang tak berapa ada tatu pun. Kadang-kadang dia pun tak solat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pun ada soalannya. Ya, saya siapa nama belakang? anak saya tu Ustaz, Ayu namanya. Apa-apa tanya saya. Udahlah jawapan tak memihak pada saya.